Jangan disamakan. Saya heran, saya ikut media sosial, ada orang-orang yang berargumen begitu daripada kalangan orang-orang yang berilmu dalam masyarakat Islam. Soal perundangan Islam ini, kalau kita tidak faham sistemnya, jangan kita memberikan pandangan. Nanti orang tahu setakat mana ilmu yang ada kepada kita. YB Melo dan Cempaka menyebut tentang istilah strategic litigation dan hubungannya dengan isu yang ada di hadapan kita. Saya nak dedahkan di sini bahawa kedudukan Mahkamah Syariah, walaupun sebenarnya rendah nak dibandingkan dengan kedudukan Mahkamah Sivil, bidang kuasa membicarakan juga rendah dan bidang kuasa untuk menghukumkan juga rendah, dan ini di mana-mana kita telah jelaskan dan kita semua faham hal itu. Dalam keadaan kita mempunyai bidang kuasa yang sempit sebegitu pun, daripada masa ke semasa sentiasa ada cubaan. Ada cubaan untuk mengganggu gugat kedudukan Mahkamah Syariah ini. Dan satu masa dulu, apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah dibatalkan oleh Mahkamah Sivil. Dan apa yang sepatutnya dibicarakan di Mahkamah Syariah dibicarakan di Mahkamah Sivil. Dan ini melahirkan rasa tidak puas hati, bukan sahaja di kalangan pengamal undang-undang, tetapi juga pemimpin-pemimpin negara, sehingga ditubuhkan satu jawatan kuasa pada waktu itu. Jawatan kuasa ditubuhkan oleh kerajaan, iaitulah Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam. Pada tahun 1998, akhirnya mereka mengkaji bagaimana untuk mengatasi isu interference into the jurisdiction of the Sharia Court, ataupun konflik bidang kuasa perundangan ini. Dan akhirnya mereka mencadangkan supaya pindaan dilakukan kepada perlembagaan. Perkara 121 ditambahkan kurungan 1A, memberi kuasa yang eksklusif kepada Mahkamah Syariah untuk membicarakan apa sahaja yang ada dalam bidang kuasanya. Bukan nak ganggu bidang kuasa Mahkamah Sivil, tidak. Tetapi membicarakan apa sahaja yang ada dalam bidang kuasanya dan tidak diganggu gugat oleh Mahkamah Sivil dan sebagainya. Ini dia panggil hak eksklusif kepada Mahkamah Syariah untuk membicarakan apa yang ada dalam bidang kuasanya. Dan Alhamdulillah, ini disebut 2-3 kali semalam. Perkara 121 pindaan yang diletakkan 1A pada tahun 1988 yang akhirnya menamatkan konflik bidang kuasa itu. Yang Mahkamah Sivil tidak boleh lagi interfere, mengganggu Mahkamah Syariah. Dan ada usaha untuk ganggu. Tetapi akhirnya dalam satu kes, ini kita lawyer dia tahu, satu kes Muhammad Habibullah, Faridah Datuk Talib 1992, dan juga Muhammad Hakim Lee lawan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan ada banyak lagi mahkamah. Ini hebatnya, hakim memutuskan ini adalah bidang kuasa Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil tidak ada hak untuk campur tangan. Alhamdulillah, selesai sepatutnya. Soal pertindahan bidang kuasa ini, Mahkamah Sivil tidak boleh lagi interfere dalam urusan Mahkamah Syariah, tetapi ia tidak berhenti di situ. Itu yang saya katakan, apabila kita bekerja, ada orang lain juga yang bekerja. Mereka tidak puas hati sebab isunya bagi mereka adalah tidak boleh ada Mahkamah Syariah. Hendaklah ada satu sistem mahkamah saja dalam negara ini. Itu bagi mereka. Dan hujah mereka ini kadang-kadang dipakai oleh orang Islam kita sendiri yang mengatakan kalaulah Mahkamah Sivil sudah pun membicarakan perkara-perkara yang berkaitan dengan qisas ataupun hududlah sehingga itu, ataupun soal-soal ta'zir, soal minum arak dan sebagainya, bahkan hukumannya lebih tinggi, mengapa perlu Mahkamah Syariah? Sedangkan Mahkamah Syariah ini bidang kuasanya kecil, serahkan kepada Mahkamah Sivil, itu lebih baik. Saya nak jelaskan di sini bahawa sekiranya mana-mana negara di barat melaksanakan hukum mati kepada orang yang membunuh, adakah itu qisas? Tidak. Sebab hukuman jenayah dalam Islam ini, dia ada sistemnya dan dia ada environment dia. Siapa hakimnya, kelayakan hakimnya bagaimana, dan dia ada peguam-peguamnya, kemahirannya apa, pengetahuannya tentang apa. Dia ada asas-asas hukumannya berdasarkan walaupun kias, tetapi asalnya adalah daripada sumber-sumber syariah, teks Al-Quran ataupun hadis. Begitu, walaupun ianya ta'zir, suasananya begitu. Dan kanun ijra'at, prosedur law, dia bukan mengikut prosedur law barat, dia ada kaedah dia.
Walaupun hukuman itu ringan, ya ringan itu lebih baik kalau mengikut kaedah Islam daripada berat yang tidak mengikut kaedah Islam. Jangan disamakan. Saya heran, saya ikut media sosial, ada orang-orang yang berargumen begitu daripada kalangan orang-orang yang berilmu dalam masyarakat Islam. Soal perundangan Islam ini, kalau kita tidak faham sistemnya, jangan kita memberikan pandangan. Nanti orang tahu setakat mana ilmu yang ada kepada kita. Nak melaksanakan walaupun ta'zir, dia ada environment dia. Asasnya daripada apa Al-Quran dan Sunnah. Hakimnya bagaimana, kanun ijra'at, procedural law, nak mensabitkan kesalahan. Yang membicarakan itu bagaimana ilmunya, kaedahnya bagaimana, cara membuat hukumnya bagaimana, dan cara penghakimannya bagaimana. Bukan sama. Walaupun dua-dua katakanlah hukum bunuh, tak sama. Dan cara menjalankan hukum tidak sama. Ya? Berkenaan dengan yang saya sebutkan tadi. Ya, ada kita panggil strategic litigation. Orang lain juga sedang bekerja. Dan yang bekerja ini mereka tidak mahu. Ada sistem perundangan syariah. Walaupun kita sebut dalam kes yang saya sebutkan Ramah Latun tadi. Dulunya Lex Loci, undang-undang negara tanah Melayu ini adalah undang-undang Islam. Tetapi dengan kedatangan Inggeris menggantikan undang-undang Inggeris yang tinggal ciput dia. Dan dalam keadaan ciput ini pun ada orang yang cuba untuk mengangkasnya begitu, ya. Masih ada lagi cubaan untuk menggugat bidang kuasa eksklusif Mahkamah Syariah walaupun sudah ada kes Muhammad Habibullah dan sudah ada peruntukan 1211A Perlembagaan Malaysia, ya, tapi alhamdulillah hakim pada waktu itu cukup faham. Namun beberapa tahun kebelakangan ini mereka mencuba dengan cara yang lain. Kalau dulu mereka cuba untuk bawa kes ini ke Mahkamah Sivil, walaupun dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah, dengan adanya peruntukan 1211A dan dengan kes yang saya sebutkan tadi, yang Muhammad Habibullah dan sebagainya, Mahkamah sendiri menyebut bahawa ini bukan bidang kuasa kami, ini adalah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Akhirnya mereka yang bergerak ini dipanggil strategic litigation. Ya, mereka yang bergerak ini mencuba kaedah lain, iaitulah mereka mencari alasan lain, iaitulah alasan bahawa Dewan Undangan Negeri tidak ada bidang kuasa. Bukan lagi soal Mahkamah Syariah, tapi di sini sudah tidak ada kuasa, apatah lagi Mahkamah Syariah. Begitu, ya. Mereka mencuba dan mencuba. Hari ini tidak berjaya, belum tentu esok akan gagal. Sedikit sahaja kaedah mereka pindah, iaitu dengan menukar argumen kepada Dewan Undangan Negeri melampaui batas kuasa sewaktu meluluskan undang-undang, walaupun ianya sudah lama berkuat kuasa, lama dah kuat kuasa, ya, tapi tak ada bidang kuasa, batallah. Ya. Akhirnya mereka berjaya juga. Dalam kes Indira Gandhi lawan pengarah Jabatan Agama Islam Perak, mereka berjaya. Ya. Dalam kes Iki Putra Mubarak lawan Kerajaan Negeri Selangor pada tahun 2021, mereka berjaya. Dalam kes Iki Putra ini, satu saja section dalam enactment jenayah syariah Selangor dibatalkan, iaitulah berhubung dengan kes Lewat, ya. Satu sahaja dibatalkan. Dengan satu sebab dibatalkan ini, mereka datang ke negeri Kelantan membatalkan 16 section dalam enactment yang ada kepada kita. Mereka berjaya, semakin berjaya dan semakin berjaya. Inilah gerakan mereka. Kita juga kadang-kadang hairan. Kita bukan nak mempertikaikan, tetapi kita kadang-kadang merasa hairan. Ya, walaupun anak Kelantan, tinggal di Kuala Lumpur dan tidak pernah pun didakwa atas kesalahan-kesalahan dalam mana-mana section 16 itu, tiba-tiba mencabar. Ini yang kita sedikit sangsilah. Apa sebenarnya di belakang? Tujuannya apa? Dan kita bagi sekol undang-undang yang sentiasa membincangkan soal strategic litigation ini, kita sebenarnya sudah dapat mereka. Mungkin orang awam yang tidak mengikuti perkembangan ini susah untuk mereka faham. Tetapi bagi kita, pengamal undang-undang syariah terutamanya, kita sudah tahu sekilas ikan di air, kita sudah tahu jantan betinanya. Apatah lagi persoalan kita panggil local standard. Dalam isu ini, peguam kita cuba untuk bangkitkan local standard. Local standard ini, apa hak kamu untuk mencabar undang-undang ini?
Ya, tapi akhirnya apa yang berlaku adalah 16 section. Mereka berjaya dalam kes yang saya sebutkan tadi, 2, 1 di Perak, 1 di Selangor, 16 di Kelantan. Tapi apabila kita bising, usaha itu sekejap tertegak. Tegak, bukan tertegak, tegak orang Kelantan kata. Tegak ni dalam istilah Melayu, dalam istilah bahasa, dia tangguh dululah, stop, hold dulu. Tetapi mereka berfikir dan mereka akan terus bekerja. Ya. Maka ahli-ahli yang berhormat, itulah, dan saya nak minta adalah sebagai ahli legislature, ahli Dewan Undangan Negeri yang buat undang-undang, terutamanya yang dalam bidang kuasa, kita tidak boleh alpa dalam hal ini. Mesti kita tahu apa bidang kuasa yang ada kepada kita, dan orang lain juga sedang bekerja, dan kita bekerja untuk mempertahankan apa yang kita buat. Soal orang nak cabar, sentiasa akan ada orang cabar sebab strategic litigation. Perancangan itu sedang berjalan, tetapi dengan keluasan yang disebutkan oleh Cempaka tadi. Cempaka hurai sepanjang lebar. Kita menghormati penghakiman dalam mahkamah dalam kes Ni Elin hari itu, dan kita menggunakan ratio oleh hakim dalam kes tersebut untuk kita bawa ke sini, dan kita juga compare dengan peruntukan perlembagaan dan atas nasihat daripada pakar-pakar yang ada bersama dengan kita. Akhirnya ruang-ruang itu kita buka. 1 tutup, kata kita boleh buka ruang ijtihad 5 yang baru. Ya, walaupun 16 dibatalkan, tetapi sebenarnya cuba lihat balik. Sebenarnya banyak benda-benda baru yang kita perkenalkan dalam enactment ini, dan kita mengharapkan selepas ini akan ada pembaharuan lagi. Mungkin kalau ada pun amendment, nanti ia akan melengkap kepada evolusi perkembangan undang-undang itu sendiri, insya-Allah.